Pocong terbang. Pocong terbang. Pocong terbang. Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, dah lama kan Ira tak buat video kan. So, hari ni Ira akan main game Roblox Pocong Curse Hospital. Game seram ya hari ni. So, hari ni Ira dengan ayam goreng. Mana dia? Ini dia. Ira dengan ayam goreng untuk hari ni. So, disebabkan Ira sebab Ira tahu Zio memang tak suka je game seram. Dia kalau Ira janganlah main ni, tak nak game ni, tak nak game macam tu. So Ira rasa macam okay, kita jangan ajak Zio, kita ajak ayam goreng. Gitu. Ini dah kenapa ni? Yo, boleh match remote ke? Nak try. Yo. dah cukup. Okay, so korang jangan pelik kalau avatar Ira macam ni, sebab semua orang avatar sama je, jadi tangan jadi besar tiba-tiba. Entahlah developer dia ni letak badan macam ni. So betul, tak buang masa, let's go. Okay, kita dah masuk dalam game. Stage 1, left behind. Find the patient's table. Okay, so Ira minta maaf kalau game ni ada Ira menjerit ataupun terkasar bahasa ke. Okay, yang tak suka tengok game seram, jangan tengoklah video ni ya. Takut game seram sangat. Ira tak tahu game ni macam mana. Patient table lah ni cari. Tak ada. Apa kata kita pergi sana? Okay dah, you skip. Oh, kita ada stamina dia. Okay, sabar sekejap Suara Ira rasa pelik tak sebab Ira sakit tekak sekarang ni. Ira rasa sema. Tapi dah okey sikit. Okay, jom. Find patient tables. Table. Place glasses. Place wallet. Place wristwatch. Kalau tengok objektif kat tepi tu. Patient table. Oh, yang ni kan? Glasses. Glass pula. Ni boleh tunduk tak? Tak boleh. Okay. Ayo. Kat sini ada apa-apa? Hello. Assalamualaikum. Siapa tak tahu? Apa main buka-buka ni ayam goreng? Saya tak nak panggil ayam goreng lah. Saya panggil awak ayam je lah Macam haiwan pula jahatnya. Sabar je. Nak panggil apa Saya panggil awak Yam-yam je lah Okey lah tu. Kita tak nak panggil apa. Tu ada apa ni? Tak lompat. Kita tak lompat. Sabar je. Patient table kan. Patient. Ni. Kita ada wristwatch. Jam tangan. Patient table. Dia nak patient table. Tahu apa? Kunci ke? Ada apa? Ada apa yam? Kita panggil yam-yam ya. Kalau panggil ayam macam kita tengah panggil dia haiwan, so tak baik lah. Jadi ni dah lalu lah tadi. Sana. Okay, jap. Ira macam tak dengar sangat dia punya ni. Tak apalah, nanti merosakkan Ira punya video, sebab dia efek dia punya tu. Kita kau sangat pula. Okay, boleh lah ni. Hello. Okay. Ni apa ni? Apa tu? Itu apa? Kunci. Oh, okay, letak kat sini. Dia nak gerak. Nak letak. Oh, kena ni. Aduh, ya Ira. Wallet tak jumpa lagi. Oh, boleh nyuruh. Kat sini ada apa-apa? Macam nak buka? Yes. Kita ada jumpa. Yes. Masa untuk letak. Okay. Kenapa kita kena buat sebenarnya ni? Return wallet to the desk dah. Lepas tu, objektif seterusnya. Oh, apa tu? Siapa gegar ni? Nak nyurut. Tepi. Tu nak nyurut. Okay, so kita kena berhati-hati ya. Cepat cari barang-barang patient tu. Ni wallet.
Lepas tu ini kita ada collectible item. Oh wait. Okay. Ni kalau kalah ni Ira tak tahulah. Mana Yam? Sabar. Nama pun ayam goreng. Tak tahu nak panggil apa. Kita panggil Yam je lah ya. Okay. Tekan ni. Tak ada apa-apa. Ira malah dia nak buka-buka laci. Kat sini lah. Tak ni. Yes. Jangan main buka-buka. Yes. Jom. Sana itulah sini. Come here. Where are you going? Sini. Okay, kita letak barang-barang yang ada ni dulu. Okay, letak. Okay, Ira nak terus sorok. Ira takut. Sabar. Tak masuk cepat. Yam cepat. Cepat. Masuk. Sekejap, Ira takut. Dan ni dia ada bunyi. Wow, pocong. Pocong. Dapat lompat kat situ pula. Boleh exit ni. Kejap. Kenapa dia tak boleh keluar? Jom. So kalau ada bunyi kita masuk Mana? Ira takut sama dia. Take a photo of pocong. Are you serious right now? Sabar. Pocong. Sorry korang. Terjerit. Ira jerit. Macam kuat ke tak Jadi kuat dah. Tak tahu lah. Take a photo of pocong. Are you serious right now? Kena ambil gambar pocong. Pocong terbang. Pocong terbang. Ayam mati. Ayam goreng mati. Wait a minute. Sabar. Nak nyurut. Sabar jap. Macam mana kita nak? Sabar. Jangan dekat sangat. Pocong. 43. Apa dekat sana? Keluar sana lah. Kita kena ambil gambar macam tu ke? Patut tak mana? Ira tak boleh tahu. Mana pocong? Tak boleh. Kejap. Suruh. Okay, sabar. Kena ambil apa-apa gambar ni. Dia tak ada objektif lain ke? Dia suruh ambil gambar pocong. Lepas tu gambar pocong. Mana dia? Macam tu. Sorry korang. Ni dah terjerit. Ayam dah hidup. Yeay, dah hidup. Find the doctor's desk. Oh my god, Ira terkejut sumpah pun. Uish. Dia nampak ayam. Nampak ayam. Sabar jap. Pergi sana. Toleh macam tu pula. Kenapa macam tu? Okay. Dah belum puasa ni, tak baik baju jerit je. Puasa. Hilang. Masuk ayam. Masuk. Jangan keluar lagi, sabar. Bagi dia jauh dulu. Okay, baru boleh keluar. Masuk balik. Are you serious nak keluar? Place red pin. Find doctor desk. Apa tu? Putih. Masuk. Ira tak nak kena. Ayam masuk ayam. ID card.
Ni mayat mana ni? Sekejap, Ira takut. Pocong tu takut masuk sini je. Sekejap lah ayam. Yam. Sabarlah. Ini Ira lepas ni kena ajak bertiga lah. Kena ada bertiga ke berbuka. Apa tu? Sabar. Masuk tak nak? Sabar. Uish. Ayam mati ke? Ayam. Oh my. Alah, tak apa. Ira try sedaya upaya. Sabar jap. Sekejap Ira takut lah macam ni. Lepas ni kita kena ajak 4 orang. Kita ada Zio, kita ayam goreng, kita ambil Ipan. Masuk Ira. 4 orang. Lepas ni. Aduh. Tapi Ipan sekolah kan. Ira sekolah je, tapi Ira kan sekolah menengah, jadi kita kena cari. Apa tu? Masuk. Apa tu? Sabar jap. Okey, dekat depan tu. Sabar. Tu. Macam mana nak keluar macam ni? Sekejap. Okey, kita pergi sana kan. Kita pergi sini. Ya! Beranikan diri anda. Tarik. Apa tu? Oh, bunyi pintu. Tutup lah. Sabar. Nyuruk dah tandas. Apa besar sangat jamban ni? Sabar jap. Kita ada. Macam mana ni? Nak keluar tu takut. Sabar. Okay. Yo. Ira asyik menyorok je. Macam mana nak siap petas ni? Oh, tu. Ira dah agak dah. Si baik Ira menyorok je. Kau tak? Mati dah. Find the doctor desk. Kita ada ni ID card. Clipboard dengan red pen Clipboard dengan Jom, sabarlah. Okay. Apa tu? Sabarlah. Tak nak. Apa benda ni? Sekejap lah. Kenapa lah kau mati? Ayam. Ira nak pergi sana. Ira tak pergi sana lagi. Sabar. Kita kena buat kerja dengan betul. Oh my. Pocong. Pergilah tempat lain. Kenapa pergi situ? Aduh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allah. Apa tu? Anak cicak kau. Masuklah. Dah tak boleh. Q. Sabar. Oh yes. Red pen. Okay. Apa ni? Collect. Tak ada apa-apa. Jap. Kita ada. Sabar, dia dah ada. Sabar. Tapi dah tak tahu lagi mana. Jap. Kita ada ni. Clipboard. Clipboard mana? Mana clipboard? Clipboard kat mana? Sabar. Pocong tu kat mana? Kenapa tu tak jalan depan tu? Ira tak tahu lagi mana. Kalau Ira tak tahu lagi mana, mampus lah Ira. Apa tu? Dia punya tapak kaki tu. Kau lompat bukan kau hentak-hentak kaki. Aduh. Kenapa dah keluar? Masuklah. Aku macam. Okay, dari sana.
Dia pergi sana. Okay. Dia pergi sana. Dia pergi sana. Sini. Ni? Yes. Dia sabar. Okay, Ira nampak something kat atas katil tu. Sekejap lagi Ira ambil. Ya, dia ada. Sikit lagi ayam goreng, sabar ya. Bawa bertenang. Ira nak selesaikan benda ni. Uish, ni kalau Ira main seorang ni tak tahu lah jadi apa ya. Kalau 2 orang pun dah menggelabah macam ni, apalah jadi kalau seorang. Kenapa sangkut kat situ? Pergilah sana. Teleport situ pula. Okay. Alah, dia konak-konak kat situ pula. Pergilah sana. Tak lampu. Macam gelap sangat pula. Buka lampu. Bagi jauh sikit. Okay. Alah, collectible item je. Aduh. Waduh. Tak boleh, tak dulu. Clipboard Aish. Iyo. Dia tak boleh masuk sini ke? Tak, Ira takut dia masuk sini. Dah lah terbang macam burung tadi. Dah macam apa dia terbang tadi. Dah dengar lagi tapak kaki dia. Okay. Ada apa-apa tak? Shiu. Dah masuk. Sabar. Tak ada apa-apa. Ira je yang gelabah ni. Ira kena pergi sana. Masuk. Okay. Tak boleh tempat lain ke? Dia pergi tak boleh tempat lain ke? Ira nak pergi sana. Tolonglah. Okay, kita beranikan diri. Sabar sekejap. Okay, Ira nak pergi belah sana nanti. Sabar. Bagi aku relax, sabar. Apa benda lah. Tu apa tu? Pergilah tempat lain. Kadang bebel lah aku ni. Sabar. Dia kat mana? Macam belah saya ni. Aduh. Apa tu? Sabar. Mana clipboard ni? Macam mana nak cari ni? Sekejap. Sini dah cari. Kira ada satu tempat yang lepas. Tutup. Kira dia jumpa clipboard. Sabar. Ni benda kat jamban ni. Duit lah. Kira nak kena pergi tempat meja doktor tu. Sikit lagi nak siap. Okay, go. Asyik. Dia terbang ke? Janganlah terbang. Tak tengok. Ni mana duduk jamban. Okay. Ni dia gegar lagi, sabar je. Ada kat luar ni ke? Maafkan Ira tercarut. Tak apa, nanti kita sensor benda tu ya. Go. Dia kat depan tu. Iyo. Kita jalan cepat. Okay. Dia kat sebelah kot. Yes. Dah jumpa clipboard dah sikit lagi. Sabar ya, yang goreng, sabar jap. Dia tak tahulah si dia dah left ke tak, tapi okay, dia dah jauh. Wait a minute, dia kat situ lah. Macam mana nak masuk situ tu? Aduh.
Dekat belakang ni. Macam mana nak masuk situ? Susah ni. Okay. Sampai. Yes, keyboard. Yes. Yes. Apa tu? Jangan terbang sini. Okeylah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video ni, okay? Ira minta maaf, Ira terjerit. Satu terjerit, termencarut. Lagi satu pocong tu boleh terbang. Ira terkejut, dia boleh terbang macam tu. Ya Allah, macam mana lah. Bila masa pocong tu terbang? Pocong lompat bukan terbang. Aduh. By the way, game ni memang seram gila. Ni kalau Zul main, confirm nangis tu. Okay lah guys. Terima kasih untuk ayam goreng sebab join Ira pada video kali ni, okay? So, terima kasih untuk semua yang tengok video Ira, sentiasa support Ira. Dah 350 subscribers. Thank you semua, okay? Ira minta maaf kata kasar bahasa, tersilap kata apa semua. Salam Ramadan dan bye. Assalamualaikum. Bye-bye.